Ini dah 20 set. Abang rasa, kalau tambah lagi banyak peluang untuk menang Adi 250 tu. Tapi saya masak favourite abang ni, takkan abang tak nak jamah langsung? Sikit je. 2 biji Adi 250 boleh dapat? Makan sudah. Susah sangat. Habis. Yang? Kata nak makan sekali tadi. Abang nak makan lah ni. Abang? Ya? Jom makan. Sabarlah, Jad. Abang tengah sibuk ni. Ini dah 20 set. Abang rasa, kalau tambah lagi banyak peluang untuk menang Adi 250 tu. Tapi kita dah banyak dah bang benda Allah tu. Mana cukup? Ni abang tengah plan strategi ni betul-betul. Ini peluang seumur hidup sekali tau. Tapi saya masak favourite abang ni, takkan abang tak nak jamah langsung? Sikit je. Okey. Ini 20 set. 20 set. Tambah lagi 40 set. 60 set. 60 set. 2 biji Adi 250 boleh dapat? Makan sudah. Susah sangat. Habis. Yang? Kata nak makan sekali tadi. Abang nak makan lah ni. Agak. Sambung je lah. Apa yang bising-bising? Lentang-lentang. Abang? Abang? Jangan nak tidur. Jap ni, abang tengah siapkan katil ni. Siapkan katil? Abang? Lagi? Abang? Ya. Abang? Ya Allah. Abang bawa masuk motor dalam rumah? Tak adalah, motor ni sejuk kalau biar kat luar. Sebab itulah bawa masuk. Karburator ni boleh masuk angin tau kalau biar lama kat luar tu, malam-malam macam ni. Abang nak kenapa? Abang nak tidur dengan dia ke? Tak adalah tidur. Cuma kalau masuk kat dalam ni lagi selamat lah. Motor ni kan susah dapat. Yang bini abang saya ke motor tu? Awak ni mana boleh samakan awak dengan motor ni? Awak, motor. Apalah awak ni? Awak tidur je dulu. Kejap lagi saya naik atas, saya tidur. Biar saya tidurkan motor ni dulu. Kalau tak nanti saya yang tak boleh tidur. Tidurlah bang dengan motor tu. Marah. Senangnya dalam hati bila beristri motor, seperti dunia anak yang punya. Pegang tangan sikit lah. Tidur tidur. Yang lampu ni tolong tutup yang. Terang sangat ni. Apa persamaan Mira dengan motor ni? Idaman sebenarnya dua-dua idaman hati. Cia. Naik grill ni memang bagus. Macam abang dah try. Abang memang tiap-tiap malam tak lupa miss. Apa dia tu? Abang putih. Memanglah. Cuba bayangkan kalau kita dah kahwin nanti. Hey!